Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, malam ni saya just nak share cara nak ikat NIM secara efektif. So, perkara pertama yang paling penting sekali adalah proportion. Sebab benda yang membezakan antara lipas dengan cengkerik adalah dia punya bentuk badan. Dan bentuk badan ni adalah lagi senang nampak dari segi proportion dia, di mana panjang abdomen, panjang thorax adalah sangat berbeza antara serangga-serangga lain. Dan di sini kita akan tengok contoh apabila kita nak ikat fly NIM. Yang pertama, yang mula sekali adalah kita kena tentukan di mana kita nak letak thorax dia. Dan proportion iaitu nisbah, kita kena pastikan ada nisbah 1 untuk kepala, 2 unit untuk dia punya thorax, dan untuk abdomen adalah 3. Kadang-kadang kesalahan yang kita lakukan adalah bila kita ikat tu kita tak letak nisbah kepala. So maknanya thorax dengan terus dengan badan, abdomen. So kita kadang-kadang menjadikan fly itu jadi susah nak matikan. Pada waktu sama dia tak ada kepala. Jadi kita sediakan siap-siap dulu. Mula-mula masa kita nak pasang kita punya, nak lilit kita punya wire itu, wire timah kita tu kan, kita marking dulu mana dia punya thorax sebelum kita mulakan. Dan kebiasaan saya akan mulakan pada bahagian tengah mata kail lah, sampai kita ke depan sikit, sampai kan kita tinggalkan di sebelah 1 untuk kepala dia. Dan lepas tu kalau kita elok jadinya kita punya thorax sebelum kita ikat ni, insyaAllah pada akhir ikatan kita NIM tu akan mempunyai nisbah yang cantik. Manakala untuk ekor pula, saya akan selalunya mengikut dia punya panjang hook shank bawah ni lah. Ni just random contoh panjang ekor, saya akan pakai hook shank. Kebanyakan orang akan pakai panjang badan dia, tapi saya akan suka pakai panjang shank bawah ni sebab dia akan kaburkan lagi lah, penglihatan kaburkan dia punya hook shank. So ni contoh nisbah. Ni kepala, ada thorax dan badan. So nampak dia punya fly tu nampak lagi kemas, lagi ada bentuk. Okey, ni adalah antara petikan dalam buku saya dapat. Ketika air yang lebih laju adalah digalakkan untuk menggunakan fly yang lebih besar supaya membantu ikan tu untuk nampak lah NIM yang lagi besar. Dan ni saya akan tunjuk masalah yang kedua, iaitu bila kita ikat NIM pada mata kail besar, badan dia tak sama, tak proportion dengan mata kail tu. Badannya lebih kecil daripada mata kail besar. Ini adalah kesilapan kebiasaan yang saya nampak juga. Jadi saya juga pun selalu buat. Jadi cara nak buat ni adalah kita kena buat teknik tapering. Nak guna teknik tapering ni adalah kita menggunakan benang yang ketebalan lebih 1 kali ganda ataupun 2 kali ganda daripada benang asal. Contohnya kalau kita ambil 70 denier tu, kita ambil benang yang sama ada 140 ataupun 210. Dan macam tadi juga, kita buat proportion tu betul-betul. Pastikan kedudukan thorax dengan abdomen adalah tepat sebelum kita teruskan balutan. Kita mulakan balutan untuk buat tapering dengan mulakan 3 segi di bahagian ni. Ini sangat penting sebab kebiasaannya kalau tak ada 3 segi ni, bila kita balut hackle atau balut dubbing ke apa, dia akan jatuh ke depan. Kita mulakan dengan 3 segi dulu, dan kita balut dengan bentuk X ni supaya benang tak mudah termasuk ke dalam. Dan baru kita akan buat tapering ke belakang. Kita akan tapering sehingga kan dapat ketebalan yang kita nak, ketebalan badan NIM tu yang kita nak. Janganlah terlalu halus dan jangan terlebih tebal. Just sesuai untuk hook itu.
Ini contoh sebelum dan selepas kita dapat ketebalan kita nak. So jadi kita lihat kat atas ni nim dia lagi kurus dan bawah ni lagi sesuai dengan saiz hook yang besar. Ni contoh bila dah siap. Okey, ni kalau tak ada kita pakai ketebalan yang tak cukup. Antara salah satu lagi yang digalakkan dalam fly tying adalah untuk tie-in dozen. Tie-in dozen ni maknanya kita ikat dengan banyak lah. Dalam 12 dozen tu 12 lah. Tapi sebenarnya tak adalah terus sekali ikat 12 kali. Maknanya pattern yang sama tapi kita ikat berulang kali. Contohnya hari ni kita ikat nim, esok kita ikat nim sama juga. Sampai nak ke 3, 4, 5, 6 kali tu insyaAllah dia akan jadi makin lama makin improve. Tu cara praktis lah. Jangan kita campur-campurkan pattern ketika kita nak belajar ikat nim. Ni adalah contoh stonefly yang ditangkap di Malaysia. Stonefly ni kalau tengok dia punya bahagian thorax dia, bahagian wing case dia adalah lagi gelap berbanding dengan abdomen. Ini adalah pun ada diberitahu dalam buku lah. Dia banyakkan nim, dia punya thorax dia adalah lagi gelap daripada wing case dia, lagi gelap daripada badan dia, abdomen dia. Ni pula contoh stonefly yang saya ikat lah. Ni kita ikat secara artistik lah. Kita ikat sebab nak nampak dia cantik, mempunyai kaki yang sama panjang dan abdomennya lebih panjang dan tirus, menggunakan tapering yang cantik. Contoh saya lah, ada yang lebih cantik lagi tapi ni contoh yang saya ikat lah. Namun dalam ikatan ni bila kita tengok dia punya yang betul punya morfologi dia punya anggota-anggota badan dia kan, anggota badan dia adalah tak sama dengan yang kita ikat cantik tadi. Sebagai contoh, kaki belakang dia lagi besar daripada kaki tengah dia, dan kaki tengah dia lagi besar daripada kaki kecil. So lagi ke depan kaki dia lagi kecil. Itu pertama. Berbanding dengan tadi kita tengok sama panjang. Okey. Kedua, kita nak tengok dia punya thorax dia sama besar dengan abdomen, sama panjang dengan abdomen. Mana ni abdomen lagi panjang daripada thorax. Dan yang ketiga adalah dia punya ribs, dia punya saiz abdomen dia. Saiz abdomen dia adalah lagi, orang kata, lebih kurang sama besar dengan dia punya thorax. Tak begitu jauh beza. Dia tak ada makin kurus dah ni. Dia ada lebar ke bawah dan kaki. Jadi bila kita ikat tu, kita akan cuba untuk dapatkan dia punya proportion yang mengikut yang orang kata serangga yang kita tiru. Di mana bila saya buat tu nampak tak cantik. Bukannya cantik macam biasa kan. Tengok dia punya kaki lagi panjang, lagi ke depan lagi pendek lagi ni. Tapi inilah yang istilah yang dikatakan fly tak cantik pun ikan makan. Sebabnya bukan sebab kita ikat tak lawa, tapi kita ikat ikut dia punya proportion haiwan tu tersebut. Seperti kita tengok fly yang belah kiri ni, dia pelik bentuk dia kan. Thorax yang panjang, kalau ni thorax kecil je. Maksud abdomen yang pendek, kalau ni abdomen yang panjang kan. Tapi itulah, kadang-kadang kita nampak yang cantik tu di mata kita tak semesti dia ada ikut proportion yang sama dengan haiwan yang sebenar. Manakala ni pula adalah sampel, teknik mata kail yang digunakan juga akan efek cara kita memancing. Seperti saya menggemarkan menggunakan mata kail yang short shank. Ini adalah sangat sesuai untuk teknik dead drift ataupun kita main Euro nim. Sebab apa? Bila short shank ni, kalau ikan tu sambar kepala dia adalah
orang kata potensi sangat tinggi untuk dia lekat dengan dia punya hook dia, sebab barb dia sangat dekat dengan kepala. Berbanding dengan longshank ni saya lebih suka untuk ketika saya buat figure 8 retrieve ataupun lesson ring lift, di mana ikan akan makan dari belakang dan dia akan lekat kat hook dulu. Dia akan gigit sikit-sikit dari belakang. Dan sampai situlah saya punya video kali ni. Semoga bermanfaat.